Assalamualaikum. Hari ni Kak nak masak kari dal sayur. Agak lama dah teringin nak makan kari dal sayur. Baru ni je lah Kak Ana dapat teringat nak beli kacang dal. Kak Ana rebus dulu sampai empuk. Nak cakap tunjuk petik daun kari kat belakang rumah tu kan. Rempah kari Kak Ana campur sikit dengan serbuk cili, hirisan bawang kecil dan juga bawang putih. Kak Ana tumis dengan daun kari, dah garing dan naik bau, baru Kak Ana masukkan bancuhan rempah kari bersama dengan serbuk cili tadi. Bancuh dengan sedikit air sahaja. Kita bagi dia tumis sampai pecah minyak, baru Kak Ana masukkan ubi kentang dan juga carrot, serta perencahnya Kak Ana guna ikan bilis sahaja. Dah empuk, separuh empuk ubi kentang dengan carrot tu, baru Kak Ana masukkan terung, sebab terung ni dia cepat masak kan. Dan barulah Kak Ana masukkan pula santan pekat dan juga santan cair sikit, supaya dia berkuah dan tak terlalu pekat. Dan bolehlah tambahkan apa-apa juga sayur yang ada di rumah untuk aksesoris tambahan. Rasakan dengan garam secukupnya dan siaplah kari dal sayur cara Kak Ana yang simple. Kari dal ataupun panggil dalca ni sedap makan bila dah sejuk, baru dia pekat. Cuba nak.